Okay guys, ini hari saya nak bawa korang tengok aksesori apa yang kau perlu check kat dalam sesuatu kereta bila kau tengah test drive ataupun kau tengah tengok kereta. 5 aksesori penting untuk korang check. Kalau kau tak check benda ni, takut nanti kau dah keluar, kau kena keluar modal ataupun tiba-tiba dalam keadaan yang terdesak nak pakai aksesori tu, benda tak jalan pula. So, sebelum saya bawa korang pergi tengok, share video saya, like, jangan lupa follow saya guys. Yang mana yang rasa video ni bermanfaat, bagi kat kawan-kawan korang guys. Okay, yang pertama bateri. Kalau korang dapat bateri kering, kau boleh check kat dalam ni. Okay, tengok warna hijau tak. Kalau dia dah gelap, dah bukan warna hijau, maksud dia bateri nak condemn dah. Kalau ada tarik kat sini pun boleh check juga. So boleh menentukan jangka hayat bateri tu berapa lama boleh pakai lagi. Okay, yang kedua, alarm. Kau tekan lock, lepas tu kau tekan unlock. Tengok dua-dua function tak. Okay, lepas tu tekan lock balik lagi sekali. Check ke empat-empat pintu, sorry. Ke empat-empat pintu betul-betul lock tak? Sebab kita nak tengok central lock dia function tak. Kadang-kadang lock tapi dia lock 2 pintu je. Satu pintu belah sana tak lock, satu pintu belah sana pun tak lock. Dia boleh jadi sebab central lock dia problem. Okay, lepas tu kalau yang mana menggunakan push start button, tekan dulu push start button ni. Jangan start dulu tau. Tekan 2 kali. Okay, make sure semua lampu ni menyala. Okay, jangan ada miss out. Okay, kalau boleh ambil gambar masa lampu tu tengah menyala. Tengok ada tak lampu yang tak menyala. Sebab kalau ada lampu tak menyala tu ada something wrong somewhere. Mungkin diorang tutup lampu tu untuk nak bagi korang tak perasan ada sistem problem. Okay, lepas dah start kereta, kau check pula tingkap. Yang ini banyak, yang ini memang selalu orang check lah. Tapi yang selalu silap dia pula, bila check, dia check dekat main switch sahaja. Maksud dia dekat tingkap sini punya switch semua dia check. Okay, tapi dia tak pergi dekat satu-satu punya pintu pula. Setiap pintu dia ada switch juga. Takut switch dekat pintu ni pun problem. So kena pergi setiap pintu untuk check satu-satu pula. Okay, yang ke seterusnya, tak ingat dah nombor berapa. Okay, check radio. Radio kau ada bunyi tak? Okay, kalau ada bunyi, check juga. Kalau dekat steering control kau ni ada mati steering control, check ada function ke tak dia punya mati steering control ni. Kalau tak ada function, boleh complain juga. Okay, so kalau ada function, rezeki kau alhamdulillah. Okay, macam ni Android player dah custom dah kan, rezeki dia lagi dapat yang ada Android pula. Okay, next, kalau ada yang jenis power apa nama auto flip, side mirror auto flip, tolong check kedua-duanya, kiri dan kanan. Tutup buka, lepas tu try adjust dia punya cermin, bergerak ke tak. Ni pun ada isu juga, cermin dia tak bergerak. So kena check kiri dan kanan, pusingkan dua-dua tombol, check nampak bergerak tak cermin tu. Okay, yang ini pun ramai termiss out. Okay, wiper. Ni bukan sebab wiper punya getah tu, itu tak penting sangat, itu murah je. Yang penting air wiper tu jalan tak. Yang kedua, motor wiper ni bergerak ke tak. Motor wiper ni pun costing juga tau. So kalau wiper getah wiper rosak, tak ada masalah, itu benda murah, 5-10 ringgit dia boleh dapat. Tapi kalau dia tak bergerak wiper ni, itu masalah. Okay, check yang ni. Kalau ada yang belakang punya pun, check juga sekali dekat cermin belakang punya tu. Okay, aksesori lain yang biasa sajalah, itu kebanyakan orang akan check. Contoh macam lampu brake, fog lamp. Lepas tu apa lagi, brake ketiga punya lampu. Ini benda-benda basic yang orang selalu akan check. Okay, tapi yang benda yang saya tunjuk tadi tu semua akan selalu miss out, ramai yang tak check. Dan function-function yang lain yang ada aksesori tambahan daripada spek korang. Okay, contoh macam model ni, dia ada ADAS, dia ada dashcam, dia ada apa nama smart tag. Okay, tolong check satu-satu kalau ada extra aksesori dekat kereta tu. Yang itu kena check bergantung kepada model kereta guys. So guys, kalau video ni bermanfaat untuk korang, kau share dekat kawan korang yang tengah mencari kereta. Boleh roger dengan saya juga, saya ada bagi 3 tahun warranty. Jangan risau, kereta saya boleh buat penghantaran seluruh Semenanjung. Okay, so kalau berminat nak mencari kereta terpakai, cari saya Syahrin Sulaiman di Maf Auto Chalet guys.